Kepada anda yang ada anak kecil, cuba kita buat baju yang macam ni. Namanya Rompos Baby dan saya akan tunjukkan polanya. Tada! So, ini gambar polanya. Anda boleh save video ni untuk anda buat pola ini sekali lagi. So, mari kita pergi cara potong dia. Mula-mula anda boleh potong pola belakang dahulu. Basi keliling setengah inci, melainkan leher dan hujung kaki 1 inci, leher suku inci. So, badan belakang dah potong. Dia macam ni Sebenarnya, kalau anda ingat pola gambar tadi tu, pola dia macam ni. Kemudian saya pisahkan, saya jadikan pola lengan belakang sekali. Saya tekap. So, nampak belakang leher macam ni. Depan leher beginilah sambung. Sebab dia akan sambung kepada badan belakang seperti ini. First, saya potong badan belakang dulu. Anda boleh potong badan belakang dulu. Kemudian, anda buang bahagian leher ni. Lepas tu, anda tekapkan untuk badan hadapan pula. So, bila kita dah buang leher, contoh macam ni lah. Sama juga basi seperti belakang. Untuk lengan, anda tekap lengan depan dan belakang. Kemudian jadilah begini. Cara jahit dia mudah je. Saya akan tunjukkan untuk orang yang baru belajar menjahit dengan cara newbie. Wish, biar betul aku nak ajar baju Rompos Baby ni. Gaya rock. Tak apa, perjuangan perlu diteruskan. Cantum lengan dulu. Ambil badan depan, bentangkan begini. Ambil lengan. Okey, kita tengok ya. Untuk lengan, kita kena tahu, ini lengan depan, ini lengan belakang. Kemudian ambil badan belakang pula. Nampak? Depan, lengan belakang dan badan belakang. So, apa yang perlu anda buat? Jahit lengan depan dengan badan depan. Kemudian jahit lengan belakang dengan badan belakang. Okey, ini saya klip dulu. Jahit setengah inci pada bahagian lengan ni. Ini pandangan sebelah dalam bila kita dah jahit. Ini pandangan sebelah luar apabila kita dah jahit. So, kita kena jahit tepi pula. Kita kena jahit tepi kat sini. Saya tahu saya buat video untuk newbie. Tak payah guna mesin jahit tepi. Kita kena guna mesin portable untuk jahit tepi. Jom, saya tukarkan fungsi mesin ni kepada mesin jahit zigzag. Kemudian saya jahit tepi. Okay, untuk jahit tepi, kita cuba jahit daripada tengah dulu, baru kita pergi tepi. Macam tu. Okay. Dia tak perfect macam mesin jahit tepi. Jahit terus sampai ke hujung. Saya ada buat sharing cara setting mesin untuk jahit tepi. Anda dah tengok ke belum video tu? Kalau belum, tekan butang follow, pergi cari dekat profile. Alright, ni hasil apabila kita dah siap jahit zigzag macam jahit tepi lah. Okay, ni belakang dia. Tak adalah cantik sangat, tetapi saya boleh bagikan terbaik sebab tak perlu ada mesin jahit tepi. Saya dah siap dah jahit tepi ke 4 bahagian. Video seterusnya saya akan ajar anda cara buat belahan leher. Kemudian kita akan settlekan pada bahagian bawah. Lepas tu siap. Senang je buat Rompos Baby ni. Kalau saya seorang lelaki boleh buat, insyaAllah anda seorang ibu ataupun seorang nenek yang ada cucu pun boleh cuba buat. Jom kita jumpa next video. Boleh komen dekat sini video apa lagi anda nak saya buat, dan boleh save video ni untuk buat rujukan, membuat pola dan menjahit. Bagi siapa yang nak menyokong perjuangan kami di Jarum Terbang untuk membina konten yang berkualiti, anda boleh beli barang-barang kami dekat showcase. InsyaAllah akan datang kami akan lancarkan buku yang terbaru kami, iaitu buku kanak-kanak versi buku newborn 24 bulan ke bawah. Jumpa di next video. Assalamualaikum.